Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kemarahan rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berapa? Let's go. Come on, y'all. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Perasan nak? Keluar teaser, keluar itu, keluar ini, first look. Aku tak buat reaction. Sedangkan benda ni favourite aku ni masa kecil ni. Dan hari ni baru je keluar dia punya official trailer. Yang ni baru aku nak buat reaction sebab baru nampak dia punya gambaran apa semua kan. Sebab yang teaser-teaser tu nampak macam main-main sangat. Jadi aku pun malas nak buat reaction. So jom sama-sama kita tengok official trailer untuk Keluang Man The Movie. Let's go. Official trailer. Dengan benda pertama yang awak ingat. Tak payah doktor. Buat apa doktor nak dengar cerita orang gila kan? Rohan, awak tak gila. Awak sakit. Dah lama aku pendam benda ni. Sampai satu masa, aku lupa siapa aku. Tapi, aku takkan lupa apa yang dia dah buat. Aku dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Tak sangka, Syamsi pembela. Dah banyak kerosakan dia buat selama ni. Kerja Keluang Man dapat Syamsir. Semua orang ingat kau dah mati, Boran. Kau dapat peluang start balik. Lepas tu ini angkat balik. Dah sampai masa untuk awak putuskan siapa awak sebenarnya. Aku Borhan. Aku Keluang Man. Kalau kita tangkap Keluang Man, orang awam akan keji kita. Dia bagai seorang pahlawan. Yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Itu bukan cerita Batman ke? Ini cerita lain dah. Alah. Itu lagu. Aduh. Ya itu kelakor. Kau perasan tak? Daripada awal sampai habis aku tengok dia punya trailer yang duration 1 minit 30 saat ni. Alah, macam tak best je. Ini aku punya reaction jujur terhadap trailer lah, bukan cerita full. Dia tak dapat nak menarik keseronokan tu kan. Sebab aku punya expectation, aku rasa semua orang punya expectation sangat-sangat tinggi untuk cerita Keluang Man The Movie ni. Sebab bila aku tengok dekat bahagian komen pun, ada orang yang rasa sama macam aku. Ada rasa cringe sikit, ada rasa macam dia tak complete tau. Mungkin itu strategi daripada pihak production dan sebagainya. Tapi macam tak kenalah strategi kau tu. Sepatutnya trailer ni lah kau nak bagi hype gila babi punya, supaya orang boleh tengok wayang. And then orang nak hampa pun orang hampa dekat wayang. Bukan hampa dekat trailer. Ni dekat trailer yang macam alah. Tapi kan, janganlah buat macam ni kan. Kau ada buat tak tontonan percubaan dulu dekat 100 orang peminat Keluang Man? Macam mana diorang punya feedback? Okey ke tak? Kan? Okey ke tak ni? Risau aku ni. Dia mungkin aku bias lah. Tapi kalau macam Syafiq Yusof yang buat cerita ni, aku tak ada risau sangat. Walaupun mungkin trailer dia hauk. Tapi ni trailer macam ni. Lepas tu tengok pula dia punya pengarah. Alah. Risau aku lah. Dia sekarang ni cerita dia aku tak peduli lah siapa pengarah ke apa. Janji cerita ni best. Itu je yang penonton-penonton macam aku ni nak tahu. Janji cerita best. Yang orang boleh cakap Syafiq Yusof tu, dia punya cerita best sebab dah banyak cerita dia semua best-best. Mula-mula Syafiq Yusof punya cerita keluar pun, orang bukannya nak look forward pun. Filem arahan pertama. Orang tak peduli pun. Orang tengok cerita tu best, baru orang pergi find out siapa pengarah dia. Syafiq Yusof. Tiba-tiba dia punya filem yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu orang dah tahu dah, ni memang semua best. So Syafiq Yusof adalah pengarah yang best, filem dia best. Okay lah, aku tak nak cakap banyak lah. Aku bukannya reviewer filem yang aku punya
channel ni adalah review filem, tapi aku kadang-kadang pun buat review filem juga, filem-filem yang aku nak tengok, yang aku nak suka. Dan juga aku bukan macam reviewer yang lain, kadang-kadang ada yang bias sebab dia dibayar. Aku jujur je, aku pun pernah juga buat review yang aku dibayar dan diletakkan syarat untuk puji. Cumanya aku jujur juga, nasib baiklah yang aku dibayar untuk buat review bias tu. Nasib baiklah cerita dia best. Aku tak nak beritahu lah cerita apa, tapi alhamdulillah lah cerita dia best. Dan bila keluar yang versi TV, Netflix semua ni pun aku tengok lagi sebab cerita dia best. Okay lah, so kita tunggulah sama-sama. Nanti keluar dekat wayang dah nak keluar dah kan. Aku cerita apa benda Blood Brothers pun aku tak tengok lagi. Sibuk, busy macam-macam. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah tekan butang share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen juga dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insya-Allah. Kenapa Sasa? Puasa 6. Hari ni hari ke-5, esok hari ke-6. Settle puasa aku. Nanti aku nak beraya dekat rumah kawan aku, Afiq Kamarudin. Aku mention je nama orang. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dimurahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Yang last tu kelakar. Sebab dia serius, tiba-tiba dia boleh nyanyi lah kan. Lepas tu dengan si Mamat High Council tu pun boleh buat lawak je. Aku seligi yang tu best.